Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi seperti biasa kita akan tengoklah apa movement yang kita nampak dekat ada setengah futures market ni, okey, market movement. Okey, right. Untuk CPO macam yang saya bagi tahu, saya target sebenarnya dia boleh terus capai hingga 4615. Yang mana saya target buy dekat bawah hari tu dia tak jadilah sebab saya detect pun besok dia hari Isnin. Lepas tu Isnin boleh kata dia gap up. Dan dua level ni sebenarnya saya target untuk buy 4484 dengan 4457. Lepas tu dia hanya kena dekat 4484 saja. Lepas tu dia kena sampai TP kita yang pertama. Jadi kalau kita tengok dekat dalam ni, kita tengok potential profit dia 4484 sampai 4615 ni boleh kata 132 tick juga tau. So boleh kata untuk view buy ni dah habis cerita dah. So next saya jumpa ada satu view ni. So view untuk next ni saya jumpa adalah view sell. Jadi saya jumpa dekat hourly dengan 30 minutes lah. So dekat hourly boleh kata level yang kita cari sell dekat 4625 dengan 4589, okay. So hopefully dia akan singgah hari ni lah. Kalau tak nanti dia akan terus jatuh. So tak boleh buat apa-apa lah. So dua level ni saya akan masuk sell. Stop loss 4643. Macam biasa kita akan cuba 10 ke 15 tick. Kita akan cuba 2 kali. Make sure kena naik dulu dan baru masuk sell stop limit, okay. Dalam kes ni dah naik, lepas tu dia dah jatuh lah. Lepas tu first TP 4534, second TP 4478. So bila kita tengok potential dia kalau dia singgah lah dekat level atas, roughly 143 tick juga ni. 147. Itu kalau dapat tangkap yang level atas. Kalau dapat level bawah ni je, roughly dalam 80 112 tick juga. So kita akan tengok nanti lah macam mana, adakah CPO boleh jatuh ataupun tidak, okay. Right, untuk soybean oil yang mana movement untuk semalam tu dia makan stop loss. View yang saya bagi tu adalah untuk 15 minit. Jadi apa saya buat, saya adjust mula stop loss tu. Kita ambil daripada previous high. Lepas tu macam biasa kita akan masuk sell stop limit juga, okay. Sini previous high. Okay, sell stop limit 7548, 75519 dan first TP 7434, 7381. Ini kita akan target, okay. Dia akan jatuh. Sama je, walaupun kena stop loss kita masuk lagi lah entry yang sama. Lepas tu kita tengok dekat crude oil. Dekat crude oil sama juga. Bila kita tengok semalam movement, especially untuk commodities, dia tak berapa cantik sangat lah, okay. Memang tak cantik. Dia flat. Lepas tu macam soybean oil pun ada seorang klien dia masuk, susah sikit lah nak dapat, dia kata semalam. Okay, lepas tu bila kita tengok dekat dalam ni pun saya nampak inilah ada rising wedge. So kita tunggulah macam mana. Kalau dia break, dia expectation kita akan jatuh lah 114 dengan 10295, okay. First TP 9675 dan second TP dekat 9203. So ini expectation saya dia akan pergi, okay. Right, lepas tu stop loss macam biasa kita cubalah ambil daripada previous high ni, dekat level 106.68 ataupun maksimum 109.82. Tapi kena ingat, kalau kita masuk apa kita panggil ni, big crude oil besar, seriously memang sangat besar. Jadi macam mana kita nak adjust benda tu supaya kecilkan, okay. Right, lepas tu kita tengok dekat GC semalam saya ada bagi gold futures. Jadi gold futures view yang saya bagi tu dekat 60 minit, yang mana dia makan stop loss tapi dia jatuh balik. So dia bagi inilah lagi tu, dia bagi harapan untuk kita cuba lagi. Kita cuba lagi satu kali tapi make sure kena masuk buy stop limit first TP dengan second TP dekat level atas ni. Nanti boleh tengok semula lah dua level ni, okay. Right, lepas tu MBT MBT semalam ada bagi juga. MBT ni adalah micro Bitcoin futures. So daripada micro Bitcoin futures view yang saya bagi dekat 60 minit. So daripada 60 minit sama dia flat dekat entry point lagi, okay. Dia masih flat dekat entry point. Okay, lepas tu kita tengok MAT. MAT tu micro Ethereum. So micro Ethereum yang saya bagi adalah dekat 4 hour. Saya bagi 4 hour sebab dia punya potential profit tak besar sangat untuk ni. Jadi selalunya kita akan guna hourly ke atas lah. Kita takkan pakai hourly ke bawah, okay. Right, so view sama. Dah jatuh, dah kena entry point. So kita tunggulah dia boleh capai TP ataupun tidak, ataupun dia makan stop loss kita, okay. Itu untuk MET. Lepas tu kita tengok pula MSL micro Solana. Micro Solana yang saya bagi paling latest 60 minit lah, okay. Jadi 60 minit punya view sama juga, saya cari buy. Jadi dia tak kena lagi entry tak kena lagi. Kita cari buy dekat level bawah ni, okay. Kita cari buy dekat level bawah. Ada dua level lah. Maximum stop loss kita ambil 7765. Entry point 7865 dengan 8165, okay. So TP tu kemudian nanti boleh tengok semua lah, okay. Right, last kali kita tengok dekat FKLI Futures. Okay, FKLI Futures
Macam yang saya bagi tahu sebelum ni, saya target 1,800 tapi macam tak boleh capai ni. So main point dia sekarang ni, kita tunggu ada rising wedge. Breakout daripada rising wedge tu ada potential untuk jatuh. Okay, market dah naik banyak dah, jadi kita cari sell lah. Ini pun sama, kita cari sell, tapi ini saya tak sempat bagi. Last hari tu saya bagi dekat daily lah. Okay, alright, itu je setakat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Terima kasih untuk siapa yang join. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa share, ajak kawan-kawan yang lain sekali. Okay, lepas tu kita boleh buat discussion. Korang boleh komen dekat bawah. Lepas tu jangan lupa share. Hari-hari saya akan buat kalau kita tengok ada ramai orang share. Alright.